Aku jarang kau pergi stadium nak maki-maki. Ni first time aku maki. I have numbers. Merah menjadi-jadi, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LS 14 14. Selangor bertemu dengan JDT dekat home MBPJ. Crowd, fans sangat ramai. Alhamdulillah, tahun baru, perlawanan pertama tahun baru 2026, kiranya pusingan kedua untuk Liga Super. Apa-apa kita harapkan game cantik, game close. Yang penting game close, Selangor dapat bagi bagi saingan yang baik. Of course kita nak 3 mata, kita orang jadi tim kan, payah. Tapi apa-apa pun boleh terjadi, insyaAllah. Itu je. Kita tengok bola. Pop. Manaku Dia mulut. Aku jarang kau pergi stadium nak maki-maki. Ni first time aku maki.
Alright, tamat game. Keputusan penuh 0-2 kosong Selangor. JDT 2. Nampak in character memang macam ni, muka serius. Game didominasi oleh JDT. Cumanya Selangor second half baru dapat momentum. First half awal-awal tu memang JDT conquer. Lepas tu second half, first half tu macam aku cakap tadi, dia ada attack 2 kali counter yang Moraes dengan siapa nama Miki, tapi tak dapat dijelmakan ke dalam gawang JDT, tak dapat masukkan gol. Second half Selangor starting memang baik, dapat imbang. Belah-belah Muhairi tu attacking tadi memang cuma Muhairi, dia tak dapat nak potong. Kita pun tak ada fortes malam ni. Lagi satu kuota untuk pemain import pun dah full. Selangor dia letak 3 pemain import untuk defensif malam ni, Diarra, Richmond Angkrah dan juga Abu Al-Nadi. So Fortes tak ada, tak pasti Fortes tu dia injured ke apa ke, memang, tapi memang kuota dah penuh lah. Tapi apa nak buat, dah tak ada rezeki. Selangor paksa menerima kekalahan, hampir-hampir kalah 0-1 je kan. Kita tak pasti apa lagi. Cuma itulah, next game Selangor akan bertemu dengan Brunei. Malam ni kalah Iskalah kan, macam mana cun ke apa ke, kalah Iskalah, tetap Selangor hilang 3 mata dekat home sekali lagi, dan melebarkan rekod kekalahan kepada JDT selama 10 tahun 9 tahun berterusan. Apapun korang boleh nak dapatkan barangan Al-Iwan Meru ni, Al-Iwan Meru Apik tu cari lagi. Jenahak mana? Jenahak mana? Kalau menang semangat nak mancing esok. Kalah tapi tak jadi botak kan? Tak jadi botak. Tak jadi botak. Iwan cakap kalau menang dengan JDT dia nak botak, tapi tak jadi. Masih lagi kita tangguh dah banyak tahun dah. Selangor mungkin 20 tahun lagi. Botak lah. Mungkin 20 tahun lagi. Piala Malaysia ni. Korang boleh dapatkan barangan-barangan original merchandise daripada Al-Iwan Meru. Boleh dapatkan kat FG pula. Buat FG FB kan? FG pula. FG tu FG not FB, IG dengan TikTok. Al-Iwan Meru official. Alright, itu je. Jumpa next game. Brunei aku tak pergi. Next game Selangor lawan Brunei 14 bulan. Selangor akan lawan Ismina kat sini. Itu insyaAllah aku ada. Alright, itu je. Terima kasih kerana terus menyokong Bola Sepak Tempatan. Terima kasih kerana terus menyokong Super Stick TV. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Super Stick TV. Taman Nyari Memelaya, Selangor Semati dan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you soon.